saya merasakan sebab itu dia sedang mempersediakan orang yang dia paling boleh percaya. Kes yang Yusof Router sendiri bahawa tindakan sebagai plaintiff terhadap Anwar Ibrahim, sitting Prime Minister now, yang mana alegasi-alegasi, dakwaan-dakwaan, tuntutan-tuntutan, keterangan-keterangan, testimoni yang ingin dibawa oleh Yusof Router dalam perbicaraan itu mempunyai satu implikasi yang besar. Bukan sahaja kepada seorang Perdana Menteri, tetapi kepada seorang Melayu, seorang Islam, kepada sitting Prime Minister, image negara kita, image negara dan sebagainya. Saya merasakan sebab itu dia sedang mempersediakan orang yang dia paling boleh percaya, iaitu anak dia sendiri, untuk disediakan perjalanannya, landasannya tu pemegang jawatan mungkin dalam parlimen dulu, kemudian dinaikkan sebagai Presiden PKR mungkin selepas ini, kemudian dijadikan Prime Minister in waiting mungkin. So, kalaulah apa jadi kepada Anwar Ibrahim, ada satu bapa, saya kata tadi, ada satu penghadap, ada satu shield yang dia boleh gunakan untuk bantu dia kemudian harinya. Saya merasakan sekarang ini Nurul Izzah tak ada kerusi di parlimen. betul, dia kena Saya merasakan akan ada orang akan jadi kambing kita. Dia akan sentiasa berkorban untuk Anwar Ibrahim, kosongkan kerusi, bagi Nurul Izzah masuk, tanding jadi ahli parlimen, kemudian akan diberi jawatan, mungkin bersiap sedia untuk mengambil alih sebagai dan menunggu satu hari nanti, sebab terlalu banyak isu terhadap Anwar Ibrahim sekarang.